Weh, kau dah mula ke? Okay, niatlah kau. Okay, ni Aci nak tanya. Kalau set yang macam ni, kan kalau kata koi, sesuai colour apa? Dinding, langsir. Mochi nak tanya. Setakat ni Mochi tengok warna putih, grey, ini sesuai. So, yang ni setnya kita panggil set Serena dengan Serbia. Dia mix. Mix custom daripada Aci-Aci. So, korang boleh tengok 3, 2, 1. Full set. Macam ni. Siap meja 1, siap meja kecil 1. Apa yang bestnya dekat set ni? Span dia. Lembut, jigil-jigil. Inilah production kilang P1, kilang Bosijan yang boleh lompat-lompat. Tapi Mochi ada berita sedih dia. Nak tahu tak? Sebab production ni dah last dah tahun ni, 2025. Alamak. Padahal baru launching kan 2024. Tapi production ni last 2025. Ni dah nak akhir dah. So, tinggal lagi last kopek, tinggal lagi beberapa set je ada dekat dalam gudang Bosijan. Ni, korang boleh tengok. Banyak kan? Habis berita gembiranya apa? Berita gembiranya, kita ada production baru Yo. yang akan launching 2026. So, tunggu nanti Mochi akan review. Yang ni, yes, resepi baru. Tapi ni memang sedap, dia lembut. So, kalau macam big brother ke, ayah-ayah ke, akak ke, kalau duduk sini tanpa kenakan baju, tak pun ada yang tak pakai tudung apa, ni selesa untuk baring. Untuk isi keluarga lah, senang cerita. Tapi kalau ada yang jenis akak-akak, acik-acik yang kata, tapi Mochi, acik jenis yang ni lah, aku dah macam live dah. Lagi sekali. Apa dia buat live? Aku dah macam live dah. Aku pula dah macam live. Apa dia? Nak apa lagi? Nak apa lagi? Nak tunjuk yang leather ni. Lagi sekali rasa. Lagi sekali rasa. Tunjuk apa? Aku nak tunjuk yang ni leather. Terus ke? Jalan. Apa ni? Yang ni set Serena. Mix dengan Serbia. Aku suka set ni sebab dia nampak besar, nampak bigger kan. Tapi set ni muat untuk ruang sebenarnya untuk 10x10 ruang tamu. So semidi, mini kondo dia muat. Full set macam ni, 3, 2, 1. Satu seater dapat 2 tau. Dapat 2, meja 1, meja kopi 1. Ini bagi mana yang tak nak ruwet-ruwet, nak senang kemas sama leather. Ini dia. Jenis macam ni. Tapi leather jenis macam ni sejuk. Walaupun duduk lama. Dia beza, ada banyak pattern lah. Tapi aku suka sebab ini kan kalau Serena dengan Serbia ni mix, kau nak tengok tak apa yang lain dia. Apa dia? Yang ni. Oish. Dia ukir sampai bawah. Alamak, ada Nak- ukiran bunga. Yes, ukiran sampai ke bawah. Fully tau. Lepas tu kalau kau nak tengok tak sebenar-benar Serbia tu macam mana? Macam ni. Tu, sebelah.